Maklum dalam sejarah, maklum kepada mereka-mereka yang membaca sirah, maklum kepada ahli hadis bahawa yang dinamakan Siti Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siti Aisyah merupakan isteri Nabi, dan kebiasaannya semua orang kenal Siti Aisyah ni, bahawa Aisyah ni dia tak pandai masak sangat. Jadi Nabi kalau ada kawan-kawan ke apakah, biasanya, ya alhamdulillah, biasanya yang akan masak adalah isteri Nabi yang bernama Safiyah. Ada Safiyah sini? Mesti ada kan dalam banyak-banyak ni. Safiyah isteri Nabi yang pandai masak. Aisyah dia kurang sedikit, bukan kata tak tahu langsung, tetapi kurang sedikit berbanding yang lain. Cumanya tolong izinkan saya buat clarify di sini. Bukanlah bermakna bila Aisyah macam tu, orang perempuan kena ikut Aisyah. Orang tanya ni, apa sampai tak tahu masak? Aku Aisyah. Okay, jangan jadikan alasan. Biasa tak masak. Kalau boleh pandai masak, tak ada salahnya. Okay. Cumanya kalau dah memang tak boleh, dia duduk kat dapur, dia boleh diri aja. Dia tak boleh buat apa pun. Orang suruh potong bawang, dia potong 4. Orang suruh racik kecil-kecil, halus-halus, sini racik boleh racik. Racik? Tu yang macam kalau tengok chef-chef tu. Tu yang tu racik halus-halus tu. Panggil apa sini? Cincang. Apa kasar sangat. Dia cincang halus-halus tu, dia tak bolehnya. Dia tahu potong 4 saja. 1, 2, 4 cukup. Ubi pun potong macam tu, bawang pun potong macam tu, timun pun potong macam tu, semua potong macam tu. Orang tanya pasal apa ni? Dia kata saya ni peminat gaban. Jadi Aisyah terkenal dan diketahui bahawa dia tak berapa pandai masak. Jadi bila sahabat Nabi mai kat rumah, kalau kita guna istilah hari ni, makna kata Nabi catering dengan Safiyah. Tender tu dapat kat Safiyah. Jadi Safiyah masak, minta tolong. Dalam satu riwayat kata Safiyah yang hantar sendiri. Dalam satu riwayat lain kata ada khadam kepada Safiyah yang tolong hantar makanan itu. Jadi bila sampai makanan itu ke rumah Nabi, jadi Aisyah yang sambut benda tu. Jadi biasalah Nabi, dia seronok kan, bila Aisyah ambil, Nabi tanya siapa? Ni Safiyah hantar makanan. Oh, Nabi pun seronok, sedapnya Safiyah masak. Seronok Nabi. Jadi Aisyah macam jealous. Yalah, Nabi suka Safiyah masak kan. Jadi bila Aisyah ambil makanan tu dengan tidak semena-mena, Aisyah bawa silap sikit. Dia punya khadam Safiyah yang mbak tray tu kan, dapat dekat Aisyah ambil. Barangkali ketika ni mungkin umur Aisyah muda, barangkali dia ambil yang tu. Dia kata sikit-sikit Safiyah aja masak. Dia baling benda tu jatuh. Berteramuklah makanan itu di atas lantai, di hadapan Nabi dan juga sahabat Nabi. Agak-agak kalau kita macam mana? Kalau kita yang kata kita Nabi, kalau katalah kita Nabi, isteri kita buat lagu tu. Aisyah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tubazir tabzira Aisyah. Jangan buat pembaziran Aisyah. Kalau kita Nabi lah barangkali. Ataupun
Apa tak kahwin lagi, apa tak tahu. Yang kau kahwin ni cakap. Tapi tak berhati juga kalau berkerusi. Dia saya abang, ustaz ni yang sudah berkahwin, pasal pada kena highlight yang tu. Jatuhlah populariti aku. Jangan tweet yang tu, jangan tweet. Yang tu boleh bawa bala tu, boleh tweet yang tu, jangan. Ada orang saya kata jangan tweet, dia tweet yang tu betul dia abang, ustaz jangan kata jangan tweet. Apa suka cari pastime. Saya kan masa saya kahwin dengan isteri saya ni, dia bakui. Dia seorang yang berani kerana benar. Jadi kadang-kadang bila kita pergi ke kedai makan kan, contohnya macam kita ambil yang paling simple lah, yang jual ayam yang senang dalam cup tu siap kan, macam McDonald ke KFC kan, dia nanti kena fillkan ayam kita tu penuh kan dengan ais apa semua kan. Jadi kadang-kadang tak cukup banyak tu. Jadi wife saya nanti kata, excuse me, awak sepatutnya isi penuh. Dia cakap kat kawan tu macam tu. Jadi saya yang duduk kat sebelah ni, awak nak cakap macam tu. Dia buat, excuse me, awak patutnya isi penuh. Dia saya, isi pula kan. I boleh isi, I punya bayi kayu. Malu tuan-tuan, sedangkan isteri kita buat benda betul. Sebab kita bayar untuk penuh, betul tak? Kita malu. Nabi Aisyah buat benda tu benda tak betul tau. Lempak makanan mana pernah betul. Baling makanan itu mana pernah betul. Tak pernah betul, benda tu salah. Tapi apa Nabi buat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baguslah sini selawat. Bagus ya, kekalkan momentum tadi tu. Nabi pi dekat makanan yang berterabuk jatuh tu, berselerakan makanan tu. Barangkali saya rasa mungkin roti ke apa kan. Nabi pi, Nabi kutip bubuh balik dalam tray tadi tu. Nabi kutip satu-satu sambil Nabi kata apa? Mai jemput makan. Allah, biasalah, mak kamu hari ni tak berapa sihat. Selamba, relax. Tak malu. Tak ada pun dalam riwayat tu Aisyah cerita lepas tu dia kena lecture dengan Nabi. Tak ada. Nabi habis senyap-senyap macam tu je. Nabi kutip-kutip makanan tu, Nabi kata, "Mai, jom kita makan." Alah, biasalah mak kamu. Okey, istilah mak sebabkan dalam Al-Quran sebut isteri-isteri Nabi ummahatukum. Isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu kepada kita. Sebab tu kita panggil ummul mukminin, ibu kepada orang-orang beriman. Ummahatil mukminin, ibu-ibu kepada orang-orang beriman. Isteri Nabi, sebab tu bila Nabi wafat, siapa pun tak boleh kahwin dengan isteri Nabi. Sebab Allah mengangkat martabat mereka ke tahap ibu. Jadi kita tak boleh kahwin dengan ibu kita. Jadi itu Nabi gunakan istilah ibu. Jemput-jemput makan. Alah, biasalah ibu kamu hari ni tak berapa sihat. Selamba. Wahal yang tu salah. Tapi Nabi punya hati. Sebab tu Aisyah kata, aku menikah dengan Nabi ni, tak ada orang yang lebih bagus melainkan Nabi. Saya bila dah baca sirah Nabi, bila jumpa cerita ni macam, alamak, silap buat ke isteri lagi tu. Patutnya bila dia kata excuse me, you patutnya isi penuh. Betul. Patutnya saya buat begitu, silap. Tapi itulah, tu orang tua-tua kata. Kalau dalam lirik siapa? Fort minor. Apa? Where you go? Kan? Apa? Lirik dia yang belakang tu dia kata apa? We
we don't really know what we got till it's gone. Kita tak tahu benda tu kita ada berharga sampai bila benda tu tak ada. Saya kahwin dengan isteri saya sebulan. Lepas tu isteri saya sekarang dah 3 bulan dah ada konversi. Bila baca tak boleh nak buat juga. Oh, teringat apa? Ini baca. Jadi janganlah apa yang berada di sini ni menyesal seperti itu juga. Sesalan tidak berkesudahan. Jadi kita jadi seperti akhlak Nabi. Kawan kita, kita kena sentiasa benarkan dia selama mana kita kenal dia. Kalau orang bawa mulut pasal kawan kita, kita kata, aku selama aku kenal dengan dia, aku tahu dia tak pernah buat lagu tu. Aku rasa apa salah dengar ni barangkan ni. Aku kawan dengan dia sekian-sekian lama, selama aku kenal dengan dia, dia tak pernah buat benda tu dekat aku. Depan mata aku pun aku tak pernah nampak benda tu. Kita benarkan kawan kita. Jangan kita pula pergi jadi tukang panah api. Apa dengar lagu tu lah? Patut aku duk tengok dia semacam selalu. Rupa-rupanya ada dalang rupanya. Cis, dasar manusia berbelang-belang. Kita jangan buat macam tu. Kita biasa kawan dengan dia, kita dengar kata dia juga, kita benarkan dia juga, ataupun kita selidik dulu. Macam Nabi buat untuk suami isteri, kawan mereka adalah pasangan mereka. Best friend saya, isteri saya. Sepatutnya saya membenarkan dia. Dan isteri saya membenarkan saya. Begitu keadaannya. Wallahu a'lam.